Okay, hari ini kita sambung dengan lambat sikit nak keluar kejap. Dia nak tekan. Okey dah. Okay. So hari kita sambung dengan Admaths tingkatan 4 bab 5 janjang. Okay. So Admaths Form 4 Janjang bab 5. Okay. Manalah pergi tu. Kita apalah. Okay. Jadi dalam janjang ni ada dua. Satu panggil janjang aritmetik, satu panggil janjang geometri. So hari ni saya tak pastilah berapa banyak boleh pergi untuk janjang. So saya pun tak ada banyak masa nak allocate untuk live. Kerana saya pun nak kena buat kerja lain juga. Tapi tak apalah. Saya jadikan ni satu amalan jariah saya supaya anda boleh dapat apa yang awak nak lah. So basic thing kamu kena belajar dalam janjang ada formula A tambah kita panggil apa? Sebutan. Okay. Tn A tambah N tolak 1D. Dan A ni adalah sebutan pertama. Okay. Manakala D ni kita panggil beza sepunya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil first term A. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ni common difference. Okay. So beza sepunya. So we call this beza sepunya. So nak cari beza sepunya sebenarnya kita dah belajar kat jujukan tingkatan 2. Dia ada arithmetic progression sebenarnya kat sana dan juga ada geometrik. Sama ada kita tolak ataupun kita bahagi atau kita darab. So di sini kalau saya berikan anda satu jujukan yang sangat senang, 9, 11, 13, 15. So di sini kalau kita nak tahu daripada jujukan ini ataupun daripada satu siri nombor ni, A saya sebutan pertama 9, D saya adalah sebutan yang kedua tolak sebutan yang pertama iaitu 11 tolak 9, 2. Sangat basic. Benda ni sangat basic. This is your basic. Tapi kalau kamu tak tahu basic, nanti kamu nak pergi advanced level, kamu yang ada masalah. Okay. So kalau siapa yang tak ada masalah, tak apalah. So kemudian seterusnya dia beri kita suruh kita cari T lessons. Ini 1, 2, 3, 4. Dia suruh cari kita T yang ke berapa? 15. Atau kita buat T10 lah, senang sikit T10. So T10 kita kena gunakan formula yang sama, A tambah N tolak 1D. Okay. A kita adalah 9, N kita adalah 10 tolak 1, D kita adalah 2. Maka kita akan dapat 9 darab 2 18. 18 tambah 9 adalah 27. Jadi anda boleh save cut short masa kamu untuk senaraikan sampai ke yang ke 10 atau gunakan formula ini sahaja. Itu cara dia. Itulah janjang aritmetik. Tapi ini sangat basic. Daripada basic ni dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh bagi kita kondisi kita panggil syarat-syarat tertentu. Kita kena cari balik apa dia A, apa dia D, apa dia N. Contoh soalan saya bagi tengok. Okay, ini basic awak. From this basic yang kita belajar, Tn equals to A plus N minus D, N minus 1 times D. Okay. Contohnya dia kata dua sebutan janjang, dia kata T6 aritmetik janjang aritmetik. So this is aritmetik lah. Dia kata T6 adalah 80. Ini yang dibagi. Okay. T15 adalah T6 26. Sorry, mata pun tak nampak. 26. T8 ialah T15. T15 ialah 80. Maka T6 kita kena buat satu persamaan. Okey. A tambah N tolak 1D sama dengan 26. Saya suka tulis formula dulu. Lepas tu kita masuk N tolak 5D lah. Pasal N saya 6.
6 tolak 1. Okay. 5. Dan kita juga ada sebelah sini formula yang sama. A tambah N saya adalah 15. 15 tolak 1, 14D. Sama dengan 80. So kita akan ada dua persamaan. So persamaan serentak untuk advanced student sangat-sangat common lah untuk awak. Kamu hanya kena embrace lah persamaan ni. No choice. Persamaan kita panggil persamaan serentak ni kamu kena buat. So ni persamaan 1 awak, ni persamaan 2 awak. So ambil 2 tolak 1. A akan cancel. 14D tolak 5D 9D. Okay. 80 tolak 24 adalah 54. 54. Maka D saya akan dapat 9. 54 bagi dengan 9 dapat D9 pula. D6. Maaf, D6. Bila D6 saya akan ambil satu persamaan, ganti dapatkan A. Okay, so A saya 5D yang kita dah buat persamaan di belah atas. So A plus 5 D kita 6. 26. Kejap A sama dengan 26. Ni 30 tolak. So A kita adalah negatif 4. Sekejap. Kenapa? Habis receipt dia. Saya tengah live. Nak bagi 20 balik kan? Kejap. Mikael. Oi. Sekejap. Maaf. Okay, maaf. Bring me my bag. Cikgu sibuk buat anak. Macam mana dapat 30? Sinilah kejap. Yang ini adalah kita punya. Bring my bag. Take out money RM20. Take out money RM20. Student lah dia. So A saya adalah 26 minus 30. Dapat 30 kat sini. Dapat sini negatif 4. This is very RM20 take out. Give to me. Nanti saya bagi receipt ataupun saya boleh screenshot bagi kat mak si Zarif nanti. Boleh. Okay? Okay, boleh. Minggu depan saya bagi awak. Terima kasih. D macam mana boleh dapat 6? 54 bagi 9 lah. Betul tak? Sini kan 9D sama dengan 54. Admit student. Takkanlah kamu tak boleh buat. Boleh buat kan? D 54 bagi 9. Betul tak? Senang saja. Tak susah sangat. 9D 54. D 54 bagi 9 lah. Boleh. InsyaAllah nanti saya bagi. Check dengan saya. Ada nombor saya kan? Okay. Senang saja. This is quite easy. Okay. Lepas tu kalau soalan dia minta lah kan. Soalan hi. Kalau soalan dia minta, dia suruh cari T12. So you boleh gantikan lah. Awak tahu A awak tahu D awak. Dia suruh cari T12. Cari T12. So just masuklah A plus 11D. Macam dah dapat 11. Formula kata N tolak 1. So kalau awak tak boleh buat, awak just letak je lah N tolak 1. Write back the formula. Lepas tu kamu letak A yang kita cari, negatif 4. Tambah dengan 11 tolak 1. 12 tolak 1. D saya adalah 6. So kamu kira ni lah. 11 adalah 66. 66 tolak 4. 62. Settle. Progression. In English called progression. Yes, correct. Okay. Practice. Not easy for some teacher. Don't say boleh buat. Why you still struggle? I don't understand.
This is 9D is equals to 54. And D is, when this is times, here you have to divide. You get here 6. Okay or not? Okay? Can? Those who are struggling, I share your this one because I know tahun ini sangat pendek. Tapi kita tak ada banyak masa lah. So you kena backup. Saya tak ajar kat sekolah mana-mana, saya ajar kat tuition saya sendiri. Maka macam tu lah. Saya tak nak. So you backup, you try to try lah. No choice. Untung pelajar saya dapat cikgu macam saya. Saya ada tuition online ke? Saya tak ada buat tuition online lah, because saya tak menang tangan dah. Wow, you repeating your SPM. Saya bagi satu contoh how you use the formula. Then you go back. Okay, you open up your book. You find that kind of question. You try buat. Saya takkan ajar A to Z lah semua, because saya bukan nak kedekut, saya tak ada masa. Saya memang tak ada masa sangat. Because kalau nak kata nak familiar untuk ADMAT masa saya belajar dulu, formulanya you kena tulis dia punya form. First you buat latihan, you kena pasti soalan. Okay? Ada nanti saya akan post, jangan takut. Ada insyaAllah. I'm located at Johor Bahru. Let's say saya masuk formula ni yang okay. Saya bagi 50, 46, 42, 38. Difference is 4. Tapi bukan 4 lah. Welcome. Dia adalah negatif 4 kan, kalau kita tengok. What's your A? A is 50. What's your D? Kalau bahasa orang putih pula, D is 46 minus 50. Campur-campur bahasa je lah. Because why you ADMAT student, you masuk engineering ke, masuk apa-apa ke, so banyak bahasa Inggeris. I'm at Masai Johor Bahru. Yes, correct. Terima kasih Cikgu Pian. Saya dekat Masai Pelintong Johor Bahru. So then what we do? Apa kita buat? Saya nak cari sebutan yang ke-50. Find T50. No, not T50. S50. S is what? Hasil tambah. Ataupun nama English kau apa? Sum. Sum of the terms. Betul? Find the sum of terms. Tadi punya formula A plus N minus 1D. Sudah buat. Okay? Keep on doing lah, Sarah. Keep on proving. Okay? Proving nanti saya buat. Saya tak ada masa untuk hari, because saya ada lagi 5 minit atau 10 minit je. Saya tak cukup masa nak proving Tommy. Nanti next week awak ingatkan saya provekan JA. Ada tu masa JA saya buat. Nanti JG saya buat. Okay? Because saya punya ni saya nak buat hari ni, dan saya dah buat, saya dah end live. I want to find S50. Kalau SN formula is N over 2A. You nak pandai lah ADMAT. Okay? You nak pandai lah ADMAT. First, you kena tahu formula apa nak pakai. Then you write the formula. Then you substitute. Normally my schedules are almost every day 7:30. For ADMAT is on Wednesday and Friday. Wednesday is Form 4. Friday is Form 5. Okay. Modern Maths is Sunday and Monday. Form 5, Form 4.
7:30 lah saya buat. 7:30 ke atas. Dalam 5 minit, 10 minit sebelum pukul 8 saya akan off. Because I nak get ready for my class. Okay. So I nak cari S50 sekarang. You belajar yang basic dulu. Then you go back home. You juggle up. N is 50. Sorry. A is not 50. A kita berapa? A 50 lah in this case. 50 minus 1 times D. What's my D? -4. Be very careful with this please. Kebanyakan student kan, dia akan letak sini 4. Dia tak letak -4. Ajar asas nombor lah sir. Saya pening yang itu. Asas nombor saya sudah habis lama. Recorded punya lesson awak boleh tengok. Friday saya rasa saya buat ni kot. Chapter 5. Probability. Chapter 5. Okay. So ini awak tekan calculator macam biasa. Kan? Orang calculator punya generation kan. Tekan. You akan dapat this is 25. And then this one akan dapat 949. 100. How much you get? 100. 1090 this is -96 Then akan dapat sini -2400. Because you tengok lah kat sini makin kurang. So yang ke 50 tu kamu tambah semua akan dapat -204, -2400. Saya boleh ajar subjek apa? Banyak subjek lah. Saya ajar subjek saya ajar fizik, saya ajar chemistry, saya ajar maths, saya ajar admaths. Tu saya punya nombor indeks persamaan linear bab 3 form 4 hukum linear bahagian C SOT. Wow. Sains komputer saya tak pandai lah. Sains komputer saya tak pandai. Saya ada belajar. Dulu punya SPM kita belajar lah. Adalah. Pergi tengok kat profil saya. Siapa? 00. Awak ada. Awak pergi tengok sana. Siapa yang nak tengok cari itu kan. Apa tu? Channel apa entah. Tak tahu cakap apa. Bahasa apa tu kan. Jepun kot. So awak pergi tengok sana. Saya ada buat. Lama-lama punya tu semua saya letak kat sana. Okay. 46 tak boleh ambil ke? Apa maksud 46? Saya tak faham. This is your T1. This is your T2. Kalau nak cari D awak, mesti T2 minus T1. Okay. Ataupun T3 minus T2. Then get -4. You tak boleh ambil A sebagai 46. Sorry cannot. A awak is a first term. Term yang pertama. This is direct substitution in your formula. Direct substitution. Dia bab janjang ni besar. Bab janjang ni sangat besar. Very big. And they can ask you anything. So be ready lah. Sometimes saya say kadang-kadang soalan dibagi awak. Biasa soalan tu tak biasa kamu dengar. Jadi you kena be careful apa yang dia bagi. And then you kena relate apa bab yang dibagi lah. Then from there you can able to answer. Kalau yang positif saya rasa kamu tak ada masalah kot. Sekarang terbalik pula. Sekarang saya nak cari bergantung pada soalan. Siapa nama dia? Kalau dia bagi jawabnya turutan tu dalam bentuk perpuluhan, kemungkinan besar boleh juga. Kemungkinan besar boleh juga. Okay? Boleh je, tak ada masalah. So kat sini saya nak cari apa? Yang ni satu lagi. Tadi SN tu kat hujung ni tak ada. Sekarang SN ni kat hujung ni dia bagi dia punya final value. So saya nak cari apa tau?
Saya nak cari dia punya SN juga, tapi formula dia lain sikit. Yang tadi tu kita guna, okay, belakang ni tak tahu. Bukan? Yang ni belakang dah tahu. So is N per 2 A tambah L, kalau tak salah saya. Yes. A tambah L. Apa tu L? L tu adalah sebutan terakhir. Okay. So, saya nak cari, sekarang nak cari S, saya nak cari N dulu. The question is, cari hasil tambah. Of course, bila kita cari hasil tambah, kita buka list formula. Betul? Okay. So, SN dia tak bagi sir. Tak apa, saya belum bagi lagi. Tapi from here we can find our N. Betul tak? Kita boleh cari N kita. So, T N A plus N minus 1D. Kita boleh cari this because A tahu, D tahu. N nak cari masuk kat sini. A agak sini, L dekat sini. Boleh cari. Saya nak cari S. Yang ni ada berapa N? N dia berapa? Itu yang kita nak cari first. Okay. So, saya letak saya punya A dulu, negative 20 plus N minus 1 D. D is, dia naik 2. Betul? Negative 20 to negative 18. So, it's 2. But this Tn is 50. 50. So, cari N lah. N tu bilangan sebutan. In English called terms. So, 50 plus 20, you akan dapat here 70. N minus 1, 2. 70 divided by 2, 35. N minus 1. Therefore, your N is what? N saya 35 plus 1. 36. N dah 36. So, saya cari hasil tambah ni lah. Pakai formula ni. So, therefore, my S36 is 36. Ini formula balik. Saya suka tulis formula balik. N over 2 A plus L, which is 36 bagi 2. A saya negatif 20. L saya 50. So, dapat sini 30 kan? 30 bagi 2, 15. 15 darab 36 berapa? Saya kalkulator tak bawa. 15 darab 36. Berapa? 9. 960. Betul lah? Tak, salah. Berapa Sudah, ni kira berapa? Ni, 15 darab 36. 546 sampai sudah saya dah sampai. That means kalau saya tambah semua ni, tambah 2, every single term ni sampai 50 ni, hasil tambahnya 540. Thank you so much. Tengok. Dia bagi satu soalan tadi pun saya tak begitu bagi tahu sangat. So, hasil tambah bagi janjang saya yang ini adalah 540. Thank you Cikgu Pian. Kamu pun terbaik juga. Okay. Saya nak end live sekarang. Nanti saya akan, InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi esok. Ini bab 5. Bab 5 form 4 at maths. Jumpa lagi esok insyaAllah pada masa yang sama 7.30 malam. Okay. Ya, saya nak sambung tuition. Ya, buku tu bagus cikgu. Memang buku tu bagus.
Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on studying, keep on pushing your maths and your maths. Bye.